Korang ada palang ni tak? Boleh buat exercise dekat rumah. Senang nak pasang. Dia boleh dipusing-pusing je. Dia jadi panjang. And then hujung dia ada getah. Dia boleh grip lah kat kedua-dua belah. Boleh dipasang di frame pintu. Pusingkan kedua-dua hujung untuk panjangkan. Kemudian pusing yang tengah. Pusing yang tengah tu untuk ketatkan dia lah. Pusing sampai dia rapat. Kemudian yang tengah tu kita pusingkan sehingga betul-betul dia dapat menampung berat kita lah. Pastikan dia betul-betul ketat lah. Kemudian boleh cuba dulu. Dah siap, cuba exercise. Kan mudah, benda dah ada, guna je lah. Barang pun murah, bawah RM20. Cek beg kuning.